krisis keuangan Asia yang memberi dampak yang sangat buruk ke atas Malaysia pada masa itu. So, kerajaan pada masa itu mengambil langkah Setinggan Sifar. Maknanya kawasan Setinggan itu kita ambil alih. Kita bawa Setinggan ini kepada kawasan perumahan. Kawasan perumahan ini janjinya ialah perumahan sementara, transit. Kerana apa? Kerana dasar mereka tak mahu ada kawasan Setinggan lagi. Sifar Setinggan. Jadi kalau you nak hapuskan kawasan persetinggan secara besar-besaran, kena sediakan tempat mereka boleh menumpang, boleh duduk sementara. Itu masalah yang dihadapi sekarang. Maknanya it's a structural problem. Tindakannya agak secara besar-besaran. Persediaan rumah transit ada, tetapi selepas transit itu nak ke mana? So, tangga pertama adalah, tapi tangga kedua selepas 5 tahun ke mana nak pergi? Tapi itu diuruskan oleh swasta. Ada dalam satu-satu projek perumahan itu 30% mesti disediakan untuk projek perumahan kos rendah. Pemikirannya ialah mereka boleh pergi ke situ. Tapi mampukah mereka pergi ke situ? Sekarang kita bercakap tentang transit. Sekarang tak transit dah. Itulah tempatnya mereka. Kecuali ada setengah-setengah orang mungkin dapat keluar lah. So, mereka terpaksa harus membangun tempat itu menjadi tempat kehidupan mereka dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin. Dan bila ada pihak luar yang datang macam Think City datang untuk mengusulkan ada program kita untuk kita dan melalui program FOCOM, Forum Community ini, dan program ini betul-betul dapat mengubah keadaan. Jadi artinya boleh buat. Dan ini pihak pentadbir pun sokong. Terima kasih kerana menonton Siapa Makan Cili. Dan kalau korang ada siapa yang korang nak kita jemput ke show kita, sila tinggalkan di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.